Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Lutfi bin Faridin, selaku pengetua di Mahat Tahfiz Al-Fatih. Alhamdulillah. Kami menekankan aspek yang agak berbeza berbanding tahfiz lain, iaitu kami menekankan tahfiz kepimpinan, yang mana kita telah isytiharkan kepada semua bahawa tahfiz kepimpinan ini adalah berdasarkan 12 faksi susuk tubuh yang telah kita gariskan. Jadi dengan 12 susuk tubuh inilah yang akan membantu anak-anak Al-Fatih ini untuk menjadi pemimpin masyarakat pada masa akan datang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, perbezaan kita adalah sebenarnya apabila kita memahami isi kandung Al-Quran. Sebahagian tempat ataupun sebahagian pembaca Al-Quran, dia tidak mampu untuk memahami atau merasai apakah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Yang mana akhirnya, selepas kita memahami ayat Al-Quran, selepas kita merasai apa yang Allah sampaikan, jadi hujungnya adalah untuk kita terjemahkan ayat Al-Quran itu kepada dakwah kepada masyarakat. Dan hujung juga adalah untuk kita membina peradaban pada masa akan datang. Dan yang terakhir, Al-Fatih sangat komited untuk memastikan projek untuk membina insan robbani ini terus berjalan dengan sistem yang telah kita jalankan, dan juga kita ada murabi-murabi yang sangat komited untuk memastikan imannya tentang kepimpinannya, prinsipnya itu dibentuk dengan baik agar projek ini menjadi tahfiz kepimpinan yang diidam-idamkan oleh para masyarakat pada masa akan datang. Wallahu a'lam.